Siapa yang sambut Maulidur Rasul, dia sesat. Bida'ah. Sahabat Nabi tak pernah pun sambut Maulidur Rasul ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali Maulidur Rasul, mesti ada yang mula menyalak. Ada golongan-golongan yang akan bersuara, Maulidur Rasul itu bida'ah. Jangan buat, ianya sesat. Tapi aku nak tanya satu soalan. Kalau orang ramai dapat berkumpul untuk berselawat membaca tentang sirah Nabi, mengingatkan akhlak Rasulullah SAW dan mengajak manusia mencintai Nabi, kenapa kita lebih sibuk mencari kesalahan daripada melihat kebaikan yang sedang berlaku? Dan yang lebih penting, kenapa standard kita kadang-kadang ianya berbeza? Bila orang buat majlis yang mengingatkan manusia kepada Rasulullah, kita cepat sangat nak bersuara. Tetapi apabila ada pelbagai bentuk hiburan dekat luar sana, seperti penyanyi-penyanyi perempuan yang buat konsert, program-program seperti Gegar Vaganza, event air pancut Songkla yang dibuat dekat Bukit Bintang baru-baru ini, program juara lagu dan acara yang melibatkan perkara-perkara yang kita sendiri persoalkan dari sudut syarak. Kenapa waktu program-program ini korang tak menyalak? Wow. Kenapa? Korang kena faham. Pertama sekali, aku bukan kata semua orang yang tidak menyambut Maulidur Rasul tu salah. Sebab isu Maulidur Rasul ni memang mempunyai perbezaan pandangan dalam kalangan ulama-ulama Islam. Ada ulama yang tidak menganggapnya sebagai amalan yang disyariatkan kerana Nabi SAW. Para sahabat dan generasi awal tidak melakukannya sebagai satu perayaan khusus. Ada pula ulama yang membenarkannya apabila pengisian majlis itu terdiri daripada perkara-perkara yang baik seperti membaca Al-Quran, berselawat, mempelajari sirah, bersedekah dan mengingatkan manusia kepada akhlak Rasulullah SAW. Jadi, jangan mudah-mudah kita cop seseorang sebagai sesat hanya kerana dia mengambil pandangan yang berbeza dalam perkara yang khilaf. Kita boleh berbeza pandangan tanpa bermusuhan. Tapi ada satu perkara yang aku rasa kita perlu fikirkan. Kalau ada orang yang bercakap, jangan buat Maulidur Rasul kerana ianya bida'ah. Okey, fine, baik. Kita cuba untuk terima pandangan dia. Tetapi kalau ada pada masa yang sama dia melihat maksiat berlaku di tempat-tempat lain dan anda langsung tak ambil tahu, tak ambil peduli, kita kena tanya diri kita lah. Adakah kita benar-benar sedang memperjuangkan agama atau kita cuma memilih perkara tertentu untuk kita kecam? Sebab amar ma'ruf nahi munkar ni bukan hanya tentang mencari kesalahan orang. Bukan hanya tentang mengatakan itu bida'ah, ini salah, ini sesat. Tetapi kita juga perlu mengajak kepada kebaikan dengan hikmah. Kalau ada orang buat majlis Maulidur Rasul dan dalam majlis itu orang belajar tentang sirah Nabi, belajar bagaimana Nabi melayan isteri, belajar bagaimana Nabi melayan anak-anak, belajar bagaimana Nabi memaafkan manusia-manusia lain, belajar tentang amanah, belajar tentang solat, belajar tentang akhlak, belajar tentang berselawat. Semua perkara-perkara itu kan satu kebaikan. Ini yang aku rasa paling penting. Kalau kita mahu bercakap tentang amar ma'ruf nahi munkar, jangan hanya berani menegur rakyat biasa. Kalau ada pemimpin, orang yang berpengaruh atau kerajaan melakukan sesuatu yang kita percaya bertentangan dengan prinsip agama, tegurlah juga dengan cara yang betul. Macam apa yang pemimpin-pemimpin buat. Kan banyak yang bertentangan dengan Islam. Kalau kita persoalkan pencampuran lelaki dan perempuan dalam sesuatu acara, maka prinsip itu jangan berubah hanya kerana orang yang melakukannya adalah seorang pemimpin yang kita sokong. Kalau kita persoalkan hiburan melampau, prinsip itu juga jangan berubah hanya kerana ia dianjurkan oleh pihak yang kita suka. Agama tidak sepatutnya berubah mengikut siapa yang kita sokong. Kalau salah, kita kata salah. Kalau baik, kita kata baik. Itulah keadilan. Kalau ada orang bila mendengar seseorang bercakap tentang hadis, tauhid ataupun bida'ah, terus dia akan dilabel Wahabi. Ini sesat, ini golongan itulah dan macam-macam lagi. Sedangkan pernahkah kita periksa siapa guru orang itu, apa yang dia ajar, apa dalilnya, apa sebenarnya pendiriannya. Begitu juga kalau orang menuduh kita ni macam tu. Jangan kita terus melenteng. Cek balik siapa guru kita, apa yang telah diajar,
Apa sumbernya? Adakah hujah itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Adakah ulama' mutabar pernah membincangkannya? Dan kalau ternyata kita tersilap, kita kena berani untuk terima teguran. Sebab tanda seseorang itu bersifat matang dalam agama bukanlah dia tidak pernah buat salah, tetapi apabila dia mengetahui kesalahannya, dia sanggup membetulkannya. Kalau kita tak boleh kena tegur, itu bermaksud kita ni sedang taksub. Taksub dengan aliran-aliran yang kita ikuti. Taksub bukannya hanya kepada ulama'. Taksub juga boleh berlaku kepada pemimpin. Taksub kepada parti politik. Taksub kepada seseorang tokoh. Taksub kepada ustaz. Sampai apa sahaja yang keluar daripada mulut orang yang kita kagumi, kita terima bulat-bulat. Tetapi apabila orang lain membawa dalil yang kita tidak suka, kita terus marah. Itu yang bahaya. Sebenarnya tidak menjadi salah hanya kerana ia datang daripada orang yang kita tidak suka. Dan kebatilan tidak menjadi benar hanya kerana ia datang daripada orang yang kita kagumi. Kalau kita memilih untuk menyambutnya, jadikan ia benar-benar majlis yang menghidupkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar perarakan, bukan sekadar hiasan, bukan sekadar slogan, tetapi belajar sirah, belajar sunnah, perbanyakkan selawat, perbanyakkan bersedekah, membantu orang miskin, mendidik anak-anak mengenali Rasulullah, dan yang paling penting, ikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Sebab apa gunanya kita menang berdebat tentang Maulidur Rasul tetapi lidah kita suka mencaci? Apa gunanya kita banyak berselawat tetapi kita tidak menjaga amanah? Apa gunanya kita mendakwa cinta kepada Nabi tetapi kita tidak mahu mengikuti akhlak Nabi? Cinta kepada Rasulullah bukan hanya pada kata-kata, ia perlukan diterjemahkan melalui cara kehidupan kita. Jadi kepada saudara-saudara yang tidak menyambut Maulidur Rasul kerana mengambil pandangan ulama' yang tidak menggalakkannya, aku hormati. Dan kepada mereka yang menyambutnya dengan pengisian yang baik berdasarkan pandangan-pandangan ulama' yang membenarkannya, jangan pula kita cepat menghukum mereka sebagai sesat. Kita ni boleh berbeza pendapat, kita boleh berdiskusi, kita boleh membawa dalil, tetapi jangan sampai perbezaan pandangan menyebabkan kita lupa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar kita mencintai Nabi, jom kita belajar bagaimana Nabi berbeza pandangan dengan manusia tanpa kehilangan akhlak. Akhirnya, jangan kita menjadi manusia yang terlalu sibuk mencari siapa yang salah, sampai kita sendiri lupa untuk melakukan perkara yang benar, iaitu kesatuan umat. Maulidur Rasul sepatutnya menjadi sebab kita kembali mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan bertujuan untuk kita ada sifat saling membenci sesama Islam. Oleh itu, jom kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu, hikmah dan hidayah untuk mengenali kebenaran serta mengamalkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bantu aku sharekan video ini dan jangan lupa follow akaun ini kalau korang sukakan konten-konten yang berbentuk kebaikan kepada umat. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.